Salam sejahtera. Yang dihormati barisan pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pegawai-pegawai pendidikan di setiap daerah dan guru-guru penasihat kadet polis di seluruh negeri Perak. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya, Utaya Shankar Analaki Asmaniam, PT Kor Kadet Polis Negeri Perak. Hari ini, kita dapat bersama-sama dalam pengenalan aplikasi e-Digital Kadet Polis Negeri Perak, iaitu Kadet Smart. Seiring dengan pembangunan teknologi dan keperluan era digital, aplikasi ini diperkenalkan sebagai satu inisiatif untuk memudahkan pengurusan serta penyelarasan maklumat kadet polis di seluruh negeri Perak. Dengan adanya platform ini, pelbagai urusan seperti pendaftaran ahli, pemantauan latihan, rekod pencapaian serta komunikasi antara guru dan pegawai dapat dilakukan dengan lebih cekap, sistematik dan berkesan. Kami yakin bahawa aplikasi ini akan menjadi pemangkin dalam memperkasakan lagi organisasi kadet polis di sekolah-sekolah, sekaligus melahirkan anggota kadet polis yang lebih berdisiplin, berketerampilan dan bersedia menghadapi cabaran dunia kepolisan. Sehubungan itu, saya selaku PT Negeri Kor Kadet Polis Negeri Perak bersama dengan Sekretariat Negeri Perak menyeru kepada semua guru penasihat kadet polis untuk memanfaatkan sepenuhnya aplikasi ini bagi memastikan pengurusan unit kadet polis di sekolah, daerah dan peringkat negeri Perak dapat dijalankan dengan lebih lancar dan efektif. Akhir kata, semoga aplikasi e-Digital Kadet Smart ini memberi manfaat yang besar kepada semua pihak dan terus menjadi wadah terbaik dalam melahirkan generasi yang berdaya saing, berintegriti dan berwawasan tinggi. Sekian, terima kasih. Sedia berkhidmat.